Apabila anda menabung emas 1 gram sebulan selama 3 tahun, cukup 3 tahun anda sudah ada tabungan sekitar 36 gram emas. Harga emas hari ini sekitar RM600 per gram. Bermakna nilai 36 gram sekarang adalah sekitar RM21,600. Anda boleh lihat data di bawah, harga emas naik melebihi 40% dalam tempoh 1 tahun yang lepas dan setinggi 825% selama 20 tahun. Ini menunjukkan kenaikan harga emas lebih baik berbanding portfolio simpanan risiko rendah seperti ASB, tabung haji dan juga fixed deposit. So, antara matlamat yang sesuai untuk simpanan dalam bentuk emas adalah simpanan dalam jangka masa panjang sekurang-kurangnya dalam masa 2 tahun. Contohnya, simpanan untuk membeli rumah, untuk menunaikan haji dan umrah, untuk persaraan, untuk pendidikan anak-anak. So, Public Gold memberi kemudahan kepada semua peringkat umur untuk menyimpan emas tanpa sebarang cas tambahan. Bagi yang berminat untuk memulakan tabungan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video yang saya kongsikan untuk 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu sebaiknya.